Saya kata ambil 10.000 juta ringgit ini daripada wang Petronas untung, bukan daripada kelapa sawit, bukan cukai kopra, only from net profit of Petronas. Take 10 billion ringgit, bayar pelajaran sekolah, sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, semua pelajaran, sekolah rendah, menengah, universiti, percuma semua. Anak-anak yang susah mendapat pelajaran demi masa depan lebih baik diberikan keutamaan. 150 juta ringgit beasiswa kecil persekutuan. 870 juta ringgit rancangan makanan tambahan untuk membekal makanan berkhasiat kepada 870,000 murid. Bantuan persekolahan diberi kepada murid miskin sehingga tingkatan 3. Kita perluas sehingga tingkatan 5 dengan peruntukan 180 juta ringgit. RM150 bantuan awal persekolahan disediakan. Mulai 2026, Dalilnya Muhammad, penyaluran bantuan akan dibuat di sekolah dan tidak dimasuk ke akaun ibu bapa. Ini bagi memastikan hubungan baik ibu bapa dengan sekolah dan guru supaya mendapat pahaman dan pendidikan lebih baik kepada anak-anak.